Sampai dah kita kat gua ni. Lah, Chelsea. La ilaha illallah. Ini tak biasa ni Liverpool ni. Buat apa dalam ni? Lain macam. So, United bersama dengan yang lain still dalam gua. Apa benda Syak? Niat ngeng son matek ajis manis. Nyaman. Masuk. Aduh. Aku tak tahulah macam mana aku nak react kali ni. Player tak main untuk manager, player tak main untuk club, manager buat keputusan yang salah. Bro, kita kalah dengan tim yang bakal relegate bro. Kita kalah dengan tim calon relegate. Diorang kehilangan Wisa, kehilangan Mbumo, kehilangan Thomas Frank, tapi still boleh sorok, boleh rodok, boleh bantai, boleh tibai Manchester United. Aku dah tak tahulah macam mana aku nak borak. Aku dah tak tahu apa idea yang aku perlu lepaskan ni. Dengan masalah Harimau Malaya, dengan United kalah, memang minggu ni minggu paling buruk aku. Aduh. So untuk video kali ni aku nak bincangkan review game Manchester United menentang Brentford yang berkesudahan dengan 3-1. United kalah di Stadium Brentford. So mana yang belum subscribe lagi aku punya YouTube channel, subscribe cepat geng. Sebab apa? Kita ada surprise bila capai 500 subscriber. Like video ni, share kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, komen apa pendapat korang tentang match Brentford menentang Manchester United. Jangan lupa komen. Sila komen. Aku dah tak tahulah nak cakap macam mana. Macam aku cakap waktu intro tadi, player tak main untuk club, tak main untuk lencana di dada. Manager pula buat salah percaturan. Akulah, ya Allah. Aku dah tak ada idea dah ni nak backup Amorim macam mana bro. Serius bro. Aku banyak kali cakap in-game management Amorim sangat barai bro. Sangat barai. Aku masih Amorim in, tapi aku bagi masa dia sampai Januari. Kita tengok macam mana. Tapi kita akan dive into the game. So kalau kita tengok stat Astaghfirullahaladzim. Kita kuasai perlawanan. Kita XG terbaik. Kita total shot yang lebih banyak. Tapi semua tu tak penting kalau United tak boleh nak menang. Kita lawan dengan calon yang bakal relegate. Calon yang orang cakap dia ni memang bakal relegate dah. Sebab dia orang kehilangan Mbumo, dia orang kehilangan Wisa, dia orang kehilangan Nogat, dia orang kehilangan Thomas Frank. So aku tak tahulah. Aku tak pasti apa yang berlaku dekat Manchester United. Orang cakap sistem ni tak berfungsi. Bro, sistem ni tak berfungsi. Tengok Crystal Palace main dengan formation yang sama, sistem yang sama. Apa bezanya? Mentality. Beza dia mentality bro. Game ni kita boleh nampak mentality player United tu memang barai gila lah. Satu lagi aku perasan semua nak jadi hero. Semua nak jadi hero. Aku perasan ada satu tu, Matheus Cunha. Ada peluang untuk pass, dia nak shoot. Kalau shoot tu kuat, aku okey lagi lah. Alah, ini shoot budak tadika pun boleh shoot lah bro. Budak tadika pun boleh shoot. Tapi aku nak ucapkan tahniah untuk Sesko. Terbaik, dapat jaringkan gol pertama dia dekat EPL. Ada seorang lagi yang harga lebih mahal daripada Sesko, tapi tak jaringkan gol lagi. Cuba komen, korang rasa siapa tu? So, sedih aku. Serius sedih. Kalau kita tengok line up aku tak ada apa pun yang nak komplain tentang line up. Cuma aku masih tertanya-tanya, kenapa Bayende terus diberi peluang sedangkan kita beli Sonny Lemons dengan harga yang macam gitu dan tak diberi peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masih ada Luke Shaw? Kenapa bro? Okay. Dan yang ketiga, Maguire bro.
Maguire bro, Maguire, astaghfirullahalazim. Aku dah cakap banyak kali dah, Maguire ni sangat tak sesuai untuk jadi starting lineup punya player. Memang ni dah taraf-taraf squad player dah sekarang ni. Dia bukan starting lineup punya player dah. Dengan tiada speed, dengan aku tak tahulah, first goal tu macam apa dia buat Apa dia buat Tapi kalau game kali ni kau nak salahkan Amorim 100% pun aku tak setuju. Serius. Game ni aku tak setuju kalau kau nak salahkan 100% dekat Ruben Amorim. Bagi aku 2 gol pertama yang dijaring oleh Brentford individual mistake. Itulah jadi masalah dekat United, geng. Dari dulu, dari zaman Erik ten Hag ke zaman Ole ke, still aku tak faham. Ada body kot asyik buat individual mistake. Bayindi macam dirasuki oleh roh Onana. Bro, astaghfirullahaladzim. Banyak dah mengucap ni. Gol kedua Bayindi should do better lah. Aku kecewa gila tu. Serius dah, aku kecewa gila. Kalau kita dive in satu-satu player yang aku boleh bagi pujian untuk game kali ni, sebenarnya tak ada tau. Serius tak ada. Bagi aku semua sampah. First half tu memang sampah gila bro. First half tu paling teruk bro. First half tu sampah gila aku cakap. Mungkin aku boleh bagi pujian dekat Matthijs de Ligt lah. Serius, aku boleh bagi pujian kat Matthijs de Ligt. Sepatutnya untuk game ni aku rasa kita boleh seri tau. Tapi mangkuk ni dah 2 kali dah menyebabkan kita tak boleh seri atau menang. Mangkuk ni kita punya captain 2 kali dah dia buat benda yang sama. Penalti tak masuk. Aku tak faham lah. Dia ni macam ada kerasukan ke apa, aku pun tak pastilah. Jual je lah. Serius tu, apa yang United mampu buat sekarang sebelum nak capai Januari, tengok player yang mana boleh stay dan mana yang kena buang. Total reset bro. Itu dia jalan dia. Tukarlah manager apa pun, aku rasa still benda yang sama akan berlaku. Tak ada beza pun. So nak tak nak, United kena buat total reset. Itu je jalan dia. Itu je penyelesaian dia bagi aku. Chelsea dah buka ruang. Chelsea dah tunjukkan, okay, ni caranya untuk aku total reset. Kau ikut ni. Ini blueprint dia. Arsenal pun dah buat zaman mula-mula Arteta. Buang semua, ganti dengan yang baru yang manager suka atau manager nak pakai. Man City pun buat juga waktu mula-mula Pep Guardiola masuk ambil alih. Buang Joe Hart apa semua kan. So United kena buat jugalah. Tak boleh lah Ugarte, astaghfirullahaladzim, Dalot, astaghfirullahaladzim. Dengan Mbumo dia macam still ada respect dengan klub lama dia. Itu yang sayang lah. Tapi second half aku rasa Mbumo do well lah. Ruben Amorim satu lagi lah aku nak cakap dengan Ruben Amorim. Aku tak tahu lah. Serius tu, aku tak tahu. In-game management ni membarai tu. Apa logik kau keluarkan player defensif dan gantikan ofensif? Untuk aku gol ketiga tu memang salah Ruben Amorim. Kau tak boleh nak cakap salah ni. Tak. Memang salah Ruben Amorim bro. Dia lah penyebab kita tinggal 2 defender je dalam padang. Aku memang kecewa lah. Serius tu. Cuba komen kat bawah Amorim in atau out, dan cuba komen juga apa pendapat kau tentang game Manchester United menentang Brentford yang kesudahan 3-1. Aku nak sambung lah, nak borak dengan fan Chelsea dengan fan Liverpool ni. Diorang ni tak biasa ni. Liverpool ni tak biasa ni. Chelsea tak apa, dia dah masuk dah minggu lepas. Ni Liverpool ni. So